Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kristina Alia binti Sarsultaman, nombor matrik A200154 akan membentangkan satu pembentangan berkaitan wasiat wajibah di Selangor. Jadi, mari kita tengok apa itu wasiat wajibah. Berkaitan wasiat wajibah, ia adalah satu wasiat yang berbeza berbanding wasiat yang biasa. Oleh kerana wasiat wajibah ini adalah wasiat yang khas ataupun mandatori, di mana ia termaktub di dalam undang-undang Islam bagi setiap negeri. Jadi, untuk wasiat wajibah, kaedahnya adalah dengan pemberian harta pusaka melalui peruntukan undang-undang kepada waris yang terhalang daripada mewarisi harta pusaka, di mana ia akan terpakai bila cucu yang kematian bapa atau ibu sebelum kematian datuk atau nenek, ataupun berlaku kematian serentak daripada harta peninggalan datuk atau nenek oleh kerana tiada bahagian dalam peninggalan harta secara faraid. Kita pergi kepada perundangan wasiat wajibah di Selangor, di mana ia dikuatkuasakan di negeri Selangor pada tahun 2004 melalui Seksyen 27 di bawah enactment Wasiat Orang Islam Selangor 1999, lalu menggantikannya dengan Seksyen 27 yang baru, iaitu Enactment Wasiat Orang Islam Selangor Pindaan 2016, di mana Seksyen 27 yang baru ini terdapat 4 subseksyen yang baru serta memperuntukkan 2 bahagian daripada 4 subseksyen berikut, iaitu Seksyen 27A dan 27B. Bagi subseksyen 1, ia menjelaskan tentang hak cucu lelaki dan perempuan. Bagi subseksyen 2 pula, ia menjelaskan tentang pembahagian ikut faraid. Untuk bahagian subseksyen 3, ia memberikan keutamaan dalam pelaksanaan wasiat wajibah. Dan seterusnya, kita pergi ke subseksyen keempat, iaitu hak pemberian wasiat wajibah apabila membuat sebarang pemberian lain buat cucunya. Bagi Seksyen 27A dan 27B yang berkaitan dari 4 subseksyen di atas, di mana ia memberikan penentuan bahagian yang dibenarkan dengan syarat yang ditetapkan secara terperinci. Pelaksanaan wasiat wajibah perlu dipatuhi dari segi rukun dan syaratnya. Jadi, di antara rukunnya adalah pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan serta sirah. Untuk pewasiat, iaitu seorang pemilik harta, perlulah dan mestilah seorang yang berakal, baligh dan waras pemilik sah harta tersebut, dan dia juga bertindak atas kerelaan sendiri. Bagi rukun kedua, iaitu penerima wasiat, perlulah dikenali dengan jelas, di mana orang yang menerima wasiat itu adalah merupakan cucu lelaki atau perempuan dari anak lelaki atau perempuan. Yang juga dia tidaklah merupakan orang yang menghalang hak pewarisan. Contohnya, cucu itu bukanlah pembunuh kepada datuk dan neneknya. Yang ketiga, dari segi harta yang diwasiatkan, harta itu perlulah bernilai di sisi Islam serta merupakan milik pewasiat sepenuhnya, dan jumlah yang akan diwasiatkan tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka. Bagi yang terakhir, iaitu sirah, terdapatnya ijab dan kabul. Dari segi ijab, ia boleh terdapatnya ijab tu di bawah lafaz ataupun penulisan, dan dari segi kabulnya diterima melalui penjaganya sekiranya cucu itu bawah umur.
Berbalik pada pindaan wasiat wajibah di bawah enakmen Wasiat Orang Islam Selangor pindaan 2016, terdapat kemaslahatan ataupun kelebihan terhadap wasiat wajibah yang dilaksanakan. Di antaranya ialah ia menjamin keadilan pewarisan oleh kerana semua cucu mendapat bahagian tanpa diskriminasi jantina. Yang kedua, ia memberi keselarasan dengan maqasid syariah, di mana apabila semua cucu mendapat bahagiannya, mereka dapat juga menjaga kebajikan keluarga masing-masing bagi mengelakkan ketidakadilan. Yang ketiga, ia merupakan sumber kekuatan undang-undang di mana wasiat wajibah menjadi mandatori dan bukan pilihan pewasiat. Dalam kemaslahatan terhadap wasiat wajibah, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaan wasiat ini. Di antaranya ialah kurang kesedaran masyarakat oleh kerana ramai lagi yang masih kurang faham tentang kewajipan ini. Yang kedua, pertindihan dengan faraid oleh kerana ia mungkin boleh menimbulkan kekeliruan antara hak faraid dengan wasiat wajibah. Dan seterusnya, pelaksanaan wasiat wajibah ini perlulah di mahkamah syariah yang mana ia memerlukan proses pembuktian dan pengesahan yang teliti. Dengan ini, berakhirlah pembincangan saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum.